CAPRIC dedah kegiatan penyanyi muda rancak. Jual video lucah. PDRM sila ambil tindakan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Personaliti media sosial, Caprice mendedahkan dakwaan penjualan dan promosi video lucah menerusi sebuah akaun Telegram yang dipercayai dikaitkan dengan seorang penyanyi muda. Menerusi perkongsian di Instagram, Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli memuat naik tangkap layar akaun penyanyi berusia 20 tahun yang didakwa terlibat dalam aktiviti tersebut. Menurutnya, individu berkenaan mempunyai ramai pengikut bawah umur sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap pengaruh kandungan negatif yang disebarkan. Promosi dan jual video lucah adalah jenayah besar. Budak ini dahlah ramai pengikut budak sekolah. Dia letak link, admin yang jual. Caprice turut mendakwa akaun Telegram berkenaan mempunyai lebih 7,000 pelanggan yang melanggan kandungan tidak bermoral itu. Sehubungan itu, beliau menyeru pihak berkuasa agar menyiasat dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap perbuatan tersebut. Di ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan kebimbangan terhadap trend dalam kalangan remaja yang dilihat semakin berani melakukan kesalahan secara terbuka di media sosial.